Saya sebenarnya tertarik untuk kaji berkaitan dengan ginkgo biloba dan juga Bacopa minori ni sebab dua bahan ni pernah disebut antara bahan semula jadi yang boleh membantu untuk meningkatkan fokus dan juga memori anak-anak. Ada kajian di mana diorang bagi Bacopa minori ni dekat budak yang berumur 6 hingga 14 tahun selama 14 minggu dan daripada situ boleh nampak yang diorang ni ada peningkatan daripada segi berfikir secara fleksibel, kawal emosi, interaksi sosial dan juga improvement daripada segi kualiti tidur. Dan ginkgo biloba pula dia terkenal dengan melancarkan peredaran darah ke otak kita. So nutrien dan juga oksigen boleh sampai lebih efisien kepada otak kita. Benda ni baguslah untuk budak yang susah nak fokus, cepat lupa ataupun susah nak memberi perhatian dalam satu tempoh yang lama. Gabungan dua bahan ni boleh tolong aktifkan bahagian otak yang bertanggungjawab untuk kognitif, untuk bahasa dan juga tumpuan. Sebab tu perubatan zaman dahulu Ayurveda semua benda tu, ramai orang menggunakan dua bahan ni untuk masalah-masalah mental, kalau dia ada masalah nak bertenang ke, kalau dia ada masalah memori ke, nak menghafal ke dan sebagainya. Tapi korang kena ingatlah yang walaupun ambil hari ni, tak semestinya esok je dia tu terus sembuh. Sebab nutrisi untuk otak ni mengambil masa yang lama. Sebab tu anak kata kalau korang dah ambil pemakanan yang bagus untuk perkembangan anak korang, tetapi dalam masa sama jangan lupa juga untuk meningkatkan rangsangan harian dekat otak anak korang. Kalau anak korang lambat faham ataupun ada masalah nak fokus ataupun ada masalah dalam pembelajaran, korang boleh ikhtiar untuk memberikan nutrisi yang tepat untuk perkembangan otak diorang. Sebab Bacopa minori ataupun ginkgo biloba ni bukannya magic sebenarnya. Diorang ada bahan semula jadi yang telah terbukti daripada perubatan zaman Ayurveda dahulu dan juga daripada kajian-kajian yang telah dilakukan pada zaman sekarang.